teruskan kepada kita punya tajuk bahasan iaitu Al-Quran dengan akal sihat. Kita kena let-let. Kita kena tahu definisi Al-Quran. Jadi apa definisi Al-Quran? Definisi Al-Quran ulama ada tak banyak definisi. Tapi paling utama kita ambil yang paling ringkas daripada Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, ulama contemporary Mesir, ulama moden Mesir. Apa takrifan beliau? Dalam kitab beliau dia tulis takrifan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab, ditulis dalam beberapa mushaf, berawal daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah satu ibadah. Panjang kan? Aku nak balik. Jadi kita urai satu persatu. Pertama, Syekh Ali As-Sabuni kata takrifan Al-Quran ialah kalam Allah. Maka bila kita kata kalam Allah, maka kita isbatkan, tetapkan bahawa Allah itu bersifat kalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan. Maka kita mesti dalam sifat Allah ada sifat kalam. Allah tu berkata-kata. Tapi kata-kata macam mana? Kata-kata yang tak serupa dengan makhluk, kata-kata yang mulia, suci. Seperti mana dikatakan dalam matan Jawatul Zahid, wa nazzihil Qur'ana ay kalamahu. Sucikan Al-Quran itu, sucikan kalamnya itu, yakni Al-Quran. Sucikan Al-Quran itu iaitu mana? Kalam Allah yang qadim lagi azali. Terusnya kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Maka bila Nabi Muhammad penutup para nabi, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapa daripada kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka bila dikatakan Muhammad itu penutup para nabi, maka tidak ada nabi selepas Muhammad. Maka bila tidak ada nabi selepas Muhammad, maka tidak adalah wahyu diturunkan selepas Muhammad. Maka Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ini adalah salah satu malaikat yang wajib kita kenal. Di mana Allah SWT berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim, zi quwwatin 'inda zil arsy makin, muta'in samma amin." Sungguhnya ia, iaitu Al-Quran, adalah benar-benar perkataan daripada Rasul yang mulia. Rasul dalam ayat ini bermaksud malaikat Jibril. Benar-benar perkataan malaikat Jibril yang mulia. Zi quwwatin, yang memiliki kekuasaan. Malaikat Jibril ada kuasa. Inda zil arsy makin, muta'in sama amin. Di sisi Tuhan, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Muta'in, yang taat kepada Tuhannya, sama amin. Di atas sana, dia sangat dipercayai. Itu malaikat Jibril. Seterusnya, dalam bahasa Arab. Jadi kenapa Tuhan pilih bahasa Arab? Banyak lagi bahasa kat dunia ni. Ada 2000 bahasa dekat dunia ni. Tuhan pilih bahasa Arab, Tuhan sendiri jawab. Dalam surah Yusuf ayat kedua, Tuhan kata, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Dan kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berfikir. Itu masuk ke tajuk ni, akal sihat. Kenapa Tuhan saja turun bahasa Arab? Kerana bahasa Arab ni bahasa yang paling indah. Bahasa yang prosanya tinggi. Contoh, bila kita nampak muka orang tu cemberut, kita panggil apa? Marah, kita panggil marah. Tapi dalam Arab, marah ada banyak. Ada ghadab, ada itu, banyak. Dan pemilihan kata-kata Arab ni sangat-sangat detail. Bila perkataan makin detail, makin bagus bahasa dia. Contoh, bila kita takut. Kan? Contoh, bila kita salah. Salah dalam bahasa Arab kita sebut apa? Khata. Khata ada dua. Khata dengan hamzah di atas alif ataupun khata hamzah di tepi alif. Siapa tahu beza dia apa?